Saya faham ada setengah orang suka menulis, ada orang suka buat video. Kalau Pak Zuna sebagai seorang kita kata pelukis kan, dia apa yang special yang kartun ni boleh bawa mesej? Adakah lebih efektif atau dilihat lebih humor ke, macam mana Pak Zuna? Ya, kartun sekarang ni kalau kita tengok di seluruh dunia juga ya sudah jadi satu media komunikasi yang sangat berkesan. Okey. Kita tengok ada yang dibunuh, Charlie Hebdo maksudnya, dan ramai lagi ditangkap di negara-negara lain termasuk Malaysia ya. Masuk sebuah negara bernama Malaysia. Ada juga yang ditangkap beberapa kali. Jadi kartun ini dia ada beberapa kelebihan berbanding dengan medium lain ya. Pertama sekali kartun ini dia lucu. Jadi manusia ni mana-mana di mana pun dunia sekarang hidup dia pun stres. Betul. Depressed. Dia perlu satu benda untuk ketawa. Jadi itu menarik orang. Kemudian mesej yang disampaikan itu cepat sekali. Cepat ya. Cepat. Jadi orang sekarang ni dalam less daripada 1 minit berbanding dengan dia membaca satu artikel contohnya. Kemudian satu lagi juga ia merentasi batas sosial. Artinya orang yang tidak tahu membaca juga boleh faham kartun. Okay. Kemudian dan satu lagi ia juga universal. Seperti contoh kartun saya sekarang boleh disiarkan di Amerika dan sebagainya, orang masih boleh faham. Dan juga satu lagi ia membawa satu image visual. I see. Yang ini yang melekat di kepala orang biasanya. Betul. Yang visual itu. Jadi ini yang menyebabkan kartun itu sebenarnya sudah menjadi satu medium komunikasi yang sangat berkesan. Dan saya beruntung dilahirkan sebagai kartunis ya. Kartunis ini tidak boleh belajar. Tak ada universiti yang boleh offer, boleh menawarkan khidmat ataupun kursus bakat, tidak boleh. Jadi kerana itu bagi saya, walau macam mana saya kata saya beruntung, saya juga malang menerima bakat ini kerana tanggungjawabnya sangat besar. Jadi saya sentiasa katakan bahawa bakat ni bukan satu anugerah. Bakat adalah tanggungjawab. Karena itu saya lakukan apa yang saya harus lakukan sekarang ini. Tanggungjawab supaya sebagai seorang kartunis, saya punya medium yang bagus. Dan tanggungjawab saya untuk memberi pendidikan, memberi penerangan, menceritakan kebenaran melalui kartun saya. Walaupun di Malaysia ini kebenaran itu hasutan.